Satu sifat orang kita, dia selalu menganggap kerana dia buat tabungan, maka itu hak dia. Yang mana pada hari dia menabung, dia susah. Dia tak tahu pada hari dia nanti tua, dia akan datang lagi 20 kali susah. Hari ni susah. Bila pencen nanti 20 kali susah. Satu susah kerana tua. Satu susah adalah kerana menjaga diri yang tak terurus. Menjaga kesihatan yang makin merosot. Menjaga keperluan ketika gaji tiada. Nanti dia naik tua pula, dia menjerit pula. Warga tua diabaikan. Warga tua di Malaysia menjadi negara tua yang zalim pada warga tua. Ketika orang memberikan kita simpanan pada hari tua, kita nak menentangnya, nak habiskan juga pada susah sekarang. Bila sampai susah hari tua, anak-anak keluarlah zakat tak pedulilah. Bapak saya sakit 3 serangkai terabai. Uruskan hari sekarang dengan disiplin. Simpanan kita dalam kewangan adalah untuk hari tua. Ketika kita keupaya menghasilkan kewangan pun dah susah. Sekarang ni fikirlah sayang. Kita muda. Okey? Kerja. Setengah mati. Setengah mati. Muda. Kerja setengah mati. Cukup makan, cukup hidup je. Kita tabunglah dengan KWSP. Besok awak tua. Dah tentulah kerja pun jadi payah. Nak kekalkan boleh makan dan boleh hidup tu, itulah datangnya KWSP. Kalau semua nak ditala dengan susah masa muda dan tak nampak susah masa tua, belakang hari masa tua nak hantar pada siapa? Okey? Senang. Saya dah tengok KWSP masa keluar. Siapa yang dah keluar KWSP? Saya tak nak keluar masa kerajaan tawarkan KWSP. Semua orang keluarkan. Dan tolong jawab pada saya. Apakah dia membantu? Waktu tuan-tuan dah masuk apa, I kasih, I sayang, I cinta, I tak ingatlah nama I tu. Okey? Saya cek dalam pasaran, apa yang untung? Aksesori telefon, pasaran telefon, pengeluaran motosikal, renovasi kereta. Maaf cakap, yang betul susahnya sedikit. Yang mengambil kesempatan untuk berbelanja. Sebab berbelanja ni seronok. Dia adalah satu benda yang dipanggil sebagai memenuhi adrenalin, rasa seronok. Tapi tak sampai waktu tu, tuan-tuan membeli beras hingga tak makan. Tak ada. Renovate rumah. Lura betul kan kata no cocok. Renovate. Jadi ambil pengajaran. Siapa yang dah lalui. Orang yang berada dalam sentimen game, ahli politik. Dia tahu. Rakyat nak duit. Dia tekanlah KWSP ni. Sebab untuk populis politik dia. Kerana sebut dia nak dapat duit, rakyat akan menyertai. Mereka yang boleh meminta dan menekan kerajaan keluarkan duit. Saya bukan politik. Saya jelaskan pada tuan-tuan. Hari tua menjadi rumit. Dulu kita boleh bela mak kita. Sebab mak kita di kampung. Sekarang 70% orang Melayu tinggal di bandar. Berarti kos sara hidupnya tinggi. Saya jadi orang tua, kos saya tinggi sebab kita tinggal di bandar. Dulu senang. Saya duduk di bandar, hantar dekat mak saya 300 gaji pertama. Mak saya ni pula terasa diri dia kaya. Bila saya mampu hantar dia 1000. Sebab dia duduk di kampung. Bayar sewa dekat flat Megong yang rumah mak saya duduk awal sebelum saya beli rumah baru tu, RM55 je kerajaan cas. Tapi sekarang ni, orang Melayu ni berpindah menjadi masyarakat urban. Ayahnya beli rumah dalam bandar. Kos sara hidup ayah dan kos sara hidup anak tu sama. Menjadikan tak mungkinlah kita akan dapat anak misali. Kita akan dapat anak sekarang yang dia kata dia pun terbeban. Dan anak kemudiannya akan mengatakan kepada kita yang dia boleh bantu adalah rasa hormat dan memandang tinggi kehidupan seorang ayah. Dari segi kewangannya agak rumit. Kerana anak ini membesarkan anak yang lain. Dia tak samalah dengan trend saya dulu. Sebab mak saya dia low star. Saya bagi mak saya 1000. Mak saya kata, aku bos dia. Dia bayar aku 1000. Sebab 1000 dengan kos mak saya bayar rumah RM55. Tinggal di flat Megong. Sebelum saya belikan rumah mak saya dekat taman yang belakang tu. Mak saya rasa 1000 besar. Tapi sekarang, saya duduk di Kuala Lumpur. 1000 pun tak cukup untuk saya kalau saya pencen. Berarti saya jelaskan, pencen ni kena ingat mentaliti dia, tua besok siapa nak. Maka akhirnya tuan-tuan, kerana masa muda tabungan dia pun minta.
Tua besok bukan tabungan dia pun minta. Kita nak berhenti daripada keadaan di mana negara ini terpaksa menanggung masyarakat dan rakyatnya dalam budaya meminta. Subsidi dah lah orang bagi, kerana tekanan tak bagi subsidi tak dapat undi. Okey, tak bagi subsidi tak dapat undi. Nanti kerajaan kena tanggung pula satu budaya. Dia minta kena bagi, nanti tak dapat undi. Ugutan-ugutan daripada perangai rakyat menentukan juga perangai ahli politik. Kerana perangai rakyat ni, kalau kita tak baiki perangai rakyat ni, dia diambil kesempatan oleh orang politik untuk mendapatkan perangai rakyat punya sokongan bagi ditukar pada undi. Maka perangai meminta dan perangai nak habiskan wang simpanan di kalangan orang Melayu ni, jangan dijadikan perangai hingga dia boleh menjadikan perangai undi. Dia ada petimbal balik. Bukan orang atas saja yang bagi kita subsidi hingga kita menjadi masyarakat yang mabuk subsidi. Kita di bawah yang sukakan subsidi juga. Menentukan pola pemimpin kita. Nak dapat undi bagi subsidi je Melayu ni. Nak dapat undi ni bagi subsidi je Melayu ni.